Lepas tu kan dia jawab soalan. Ada lah satu jerung tu tanya, apa, try Hazan. Terima kasih Kak Aisyah. Try Hazan 7-6 kali, adakah kali ke-8 macam tu kan. Lepas tu kan dia jawab lah. Dia cakap, Nazrah dia akhir blushing lah. Saya tengok kan, saya tengok kat table, saya cakap, alamak, kena pula. Blushing lah pula. Aduh ya, cakap kena pula kali ni dia punya ayat tu kan. Lembut, menusuk, menyelinap ke dalam jiwa raga aku yang keras ni kan. So saya macam, okay. Astaghfirullahaladzim, Masya Allah. Blushing kan, terima kasih. Thank you. Brushing lah. It's quite brushing lah. Senyum semalam kan. Kawan aku macam tegur aku, asal ya, tak ada lah. Ikmal cakap aku yang first dengan last lah. Aduh. Penat blushing lah. Saya jarang nak, Ikmal ni jarang buat saya blushing yang betul-betul blushing lah. Biasa saya je duk agak-agak dia kan. Dia kalau agak saya jarang saya blushing. Tapi tu lah yang dia cakap, saya rasa macam, oh macho siut. Macho siut kau. That's my man. Macam tu lah contoh. Alhamdulillah. Saya ni kekok sebab yelah, saya tidak pernah disukai oleh mana-mana lelaki yang macam Ikmal ni. Lelaki macam bukan Ikmal pun tak ada orang suka saya. Jadi saya tak biasa. Jadi bila saya dengar tu saya macam, damn. Macam tu, macam wow. Macam tu lah. Itu je. Tak adalah saya rasa macam, nak kahwin dengan dia lah esok. Tak adalah. Taklah sampai tahap tu. Saya blushing lah. Macam tu.